Kenapa Public Gold tidak buka kedai dan jual emas di setiap negeri seperti kedai emas biasa? Kenapa Public Gold hanya limitkan dengan belian secara online? Jika kita bandingkan harga emas Public Gold dengan kedai emas yang lain, emas Public Gold ternyata lebih murah. Dan bagaimana Public Gold boleh menawarkan harga yang lebih murah berbanding dengan kedai emas? Pertama sekali, Public Gold adalah pengilang, bermakna harga yang ditawarkan tidak melalui orang tengah. Berbeza dengan kedai emas, majoriti tiada kilang sendiri dan mereka perlu tinggikan harga emas yang mereka dapat dari kilang yang dijual. Yang kedua, bila ada cawangan yang menjual emas, banyak kos operasi yang perlu ditanggung. Kos sewa, pekerja, security, insurans dan sebagainya. Sebab itu, harga di kedai emas juga tinggi untuk cover kos operasi kedai berbanding dengan Public Gold yang hanya fokus pada jualan online. Yang ketiga, dengan penjualan online, Public Gold dapat memberi peluang untuk semua orang di seluruh dunia untuk dapatkan harga emas yang sama. Bayangkan jika cawangan hanya ada di bandar, orang di luar bandar sukar untuk ke cawangan. Ini juga memudahkan orang kurang upaya dan juga penjaga mereka yang sukar untuk keluar rumah untuk dapatkan emas. Bukan itu sahaja, orang yang sibuk bekerja tidak sempat untuk ke kedai emas untuk dapatkan emas mereka. Public Gold masih memberikan fasiliti kepada sesiapa yang ingin dapatkan emas secara walk-in, iaitu di Menara Public Gold Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Tetapi jika tuan-puan ingin menabung emas dengan cara yang lebih mudah, murah dan patuh syariah, tuan-puan boleh saja menabung dan membeli emas secara online dan emas ini akan dihantar ke rumah tuan-puan secara pos berinsurans, atau tuan-puan boleh ambil di cawangan Public Gold pilihan tuan-puan jika berat emas melebihi dari 21.25 gram. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.